Menteri Besar Selangor telah memaklumkan di dalam pembentangan bajet pada 2026 ini dianggarkan kenaikan KDNK akan berada pada kadar yang sangat sederhana. Ini adalah satu tanda yang cukup membahaya. Ada pemuda PAS dia hantar orang pergi ceramah dekat Selangor deserve better ke apa benda. Bawalah topik ekonomi negeri Selangor. Dia kata ekonomi Selangor ni dalam bahaya sebab Menteri Besar Amiruddin Syahri umum kenaikan KDNK Selangor 2026 ini parah sederhana. Maksudnya rakyat Selangor kena risaulah, bahayalah. Dia kata benda tu dalam bahaya. Aku pun tak tahu siapa dia hantar, aku tak kenal. Pertama sekali nak beritahu pada pemuda PAS. Kenaikan KDNK, kalau kata Menteri Besar umum kenaikan parah sederhana, itu bukan bermaksud ekonomi negeri tu lemah, ataupun nak pakai istilah ekonomi dalam bahaya lagi lah, tak kena. Yang negeri Selangor ini negeri ekonominya terbesar. Ekonomi paling besar dekat Malaysia, 479 bilion. Terbaru punya rekod. Bila ekonomi negeri dah cukup besar, memanglah peratus kenaikan KDNK itu dia tak nampak tinggi. Dia 4 ke 5%, dia kecil lah. Peratus kenaikan itu dia akan nampak jauh lebih kecil berbanding negeri yang baseline dia rendah. Baseline, base itu kecil. Sebab itu Menteri Besar dia pakai istilah kenaikan sederhana. Dia tak kata kenaikan kecil ke, kenaikan rendah ke, kenaikan tinggi ke. Tak, sederhana, biasa je. Peratus kenaikan KDNK ni dia banyak bergantung kepada baseline. Kalau baseline tu rendah, memang pertumbuhan relatif percentage itu nampak power, nampak hebat lah. Contoh, kalau kata negeri PAS, negeri SG4 ini tiba-tiba umum kenaikan KDNK negeri dia 100% dia naik. Memang penyokong kata, penyokong PAS akan kata, tengok negeri aku, pemimpin aku lebay, pandai jaga negeri, boleh jadi Perdana Menteri dah. Hakikatnya peningkatan itu kecil je. Nampak megah, hebat on paper. Dari sudut nilai sebenar, tambahan output ekonomi tetap terhad. Dia langsung tak mencerminkan kekuatan struktur ekonomi negeri. Sebab itu baseline negeri itu kecil. Contoh, aku bagi contoh. Saiz ekonomi negeri A. Negeri A, 100 juta. Contoh. Tiba-tiba Menteri Besar umum negeri tersebut berjaya catat kenaikan KDNK 100%. Memang rakyat negeri itu akan kata, Menteri Besar aku power gila. Paling power dalam dunia. Kau tengok naik 100%. Tapi 100% daripada 100 juta itu hanyalah 200 juta. Tak banyak pun berbanding negeri yang baseline dia besar macam Selangor. Saiz ekonomi 400 bilion lebih. Kalau Menteri Besar umum KDNK negeri Selangor yang baseline-nya itu dah 400 bilion, naik 5%. 5% cukup, dia akan pergi berapa puluh bilion? 5%. Dah 20 ke 30 bilion. Daripada baseline 400 bilion, Menteri Besar umum naik KDNK 5%. Itu dah cukup untuk negeri Selangor mencatatkan pertambahan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi, lebih besar berbanding negeri-negeri lain, terutama negeri-negeri SG4 yang mencatatkan 100% lah, 200% lah. Selangor tak perlu. Selangor 5%, 6% cukup sebab baseline dia besar. Sebab itu negeri Selangor mampu bagi macam-macam bantuan inisiatif pada rakyat negeri Selangor. Bagi skim air Darul Ihsan. Kerajaan negeri Selangor bagi subsidi bekalan air 20 meter padu pertama secara percuma pada isi rumah berpendapatan rendah. Bantuan kehidupan sejahtera Selangor BINKAS, bantuan sihat Selangor BSS, skim mesra usia emas SMUE tak silap. Bantuan macam bagi warga emas khairat kematian, bantuan bulanan, rumah Selangorku, perumahan mampu milik, kerajaan negeri subsidi pula pendidikan, bagi beasiswa, bantuan pelajaran, bantuan sekolah, kerajaan Selangor tanggung belajar secara percuma rakyat Selangor, macam-macam. Kenapa? Kerana kekuatan ekonomi negeri Selangor itu tak dapat dinafikan. Jadi kepada pemuda PAS ni, sebelum nak kritik ekonomi negeri maju, negeri yang berjaya macam Selangor ni, banyak-banyak kan tengok cermin lah. Pergi tengok cermin, pergi tengok dulu ekonomi negeri-negeri SG4. Tengok dulu macam mana Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis. Jauh langit bumi kalau banding dengan Selangor. Selangor ni elok dah bawah Datuk Seri Amiruddin Syahri. Elok sangat, terlalu elok, tak payah kacau. Pergi fokus pulihkan ekonomi negeri SG4 tu dulu. Ini sibuk nak kacau Pahang lah, nak kacau Selangor lah. No, pergi kacau SG4 tu dulu, bagi elok dulu.